Dia bukti ada banyak kan. Mengatakan 5G ni ada connection dengan orang dah. Sebab agenda mereka ni adalah agenda yang dipanggil depopulation dan juga agenda yang kita panggil Fourth Industrial Revolution yang akan menjadikan manusia ni kononnya bertambah canggih, tapi sebenarnya mereka akan track kita dengan sistem yang kita panggil Internet of Body, Internet of Things. Macam mana dua benda ni akan berlaku? Dia hanya boleh berlaku kalau badan kita ada connection dengan 5G. Maka oleh itu dalam ada satu besi yang kita panggil graphene oxide. Ini tak dapat dinafikan. Kenapa dia masukkan graphene oxide? Badan kita tak perlukan besi ni. Tapi oleh kerana besi ni adalah superconductor. Dia lebih bagus daripada copper. Kan? Graphene oxide ni boleh bawa elektrik arus laju. Kan? Dan sekarang badan kita yang telah di 80% adalah graphene oxide. Dan ada graphene oxide ni dah masuk ke otak kita pula. Sebab apa? Dia masukkan satu chemical dipanggil polyisobate 80. Dia bawakan ni besi ni tak boleh masuk. Tapi ada carrier dia. Kan? Jadi carrier ni polyisobate 80 ni bawa ke otak. Sebab tu ramai orang kena anxiety sekarang. Banyak orang kena, budak-budak kena autism. Kan? Kerana jadi 5G ni ada tujuan lain sebenarnya. Sebenarnya 5G dipasang merata-rata kita ni, dia bukan untuk telekomunikasi saja. Sebenarnya 10% saja untuk telekomunikasi. Jadi tengok kita dah pasang banyak 5G pun kita punya internet slow juga. Betul. Tapi sebenarnya dia adalah 5G ni adalah direct energy wave. Direct ni bahaya kan. Dia boleh kontrol otak kita. Oleh kerana badan kita dah tengok orang dah banyak yang melekat, sudu lah, duit siling melekat. Ini menunjukkan badan dia dah jadi magnetic. Dan ini datang daripada. Jadi kalau kita tengok master plan mapping dia, kan, 5G dengan dia connected tengah-tengah. Ini agenda yang dibuat oleh global elite lah, terutamanya World Economic Forum.